أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 177, kerata yang pertama. Jadi satu ayat ni kita buat dua kerata. Oleh kerana dia agak panjang lah sikitnya. Kita masuk dalam ayat ni satu ayat yang amat bermakna lah bagi kita orang yang beragama Islam ni. Orang panggil asas agama di sini. Asas agama, mocok agama di sini. Asas kita nak buat kebajikannya duduk dalam ayat ni. Allah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah menghadapkan wajahmu tu ke arah kibalal masyriqi wal maghrib, ke arah ke arah timur ataupun ke arah barat. Timur sebelah halik naik, barat sebelah jatuh. Bukanlah kita nak buat kebajikan ni duk dikata nak paling ke naik ke jatuh. Bukanlah duk kita nak boleh pahala daripada kebajikan yang kita buat ni, nak hadap ke kiblat ada ni jatuh ataupun boleh naik. Jadi orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, bila lah tengok orang Islam ni berubah kiblat dia duk hadap ke kiblat semaya ni kepada Baitul Maqdis, lepas tu paling pergi ke Mekah pula dah ke Baitullah. Jadi puak ia ni masing-masing duk jadi soal tanyalah. Dan ada juga segolongan orang-orang mukmin ketika tu lagu mana ke paling kau tu, ke paling kau ni. Dalam ibadat puak Kristian dia hadap kepada timur. Dalam ibadat puak Yahudi hadap kepada barat. Jadi mana so ni pelik. Dalam tu Tuhan kata bukan nak jadi ibadat, bukan nak jadi kebajikan seseorang yang dia buat tu dak kira dia hadap tu. Dak hadap kena naik ke jatuh, bukan dak situ. Walakinnal birra man amana billah, tetapi kebajikan dan juga amal ibadat yang sempurna yang Tuhan akan terima ni, iaitu yang mari daripada beriman kepada Allah. Yang sah mula-mula sini beriman kepada Allah dalam arti kata la ilaha illallah. Apabila orang ni dia beriman dengan Tuhan, beriman dengan Allah, ikutlah Tuhan nak hadap mana, nak hadap ke jatuh ke, dia pun hadap. Nak hadap ke naik ke, dia pun hadap juga. Patuh dengan Tuhan tu. Jadi amalan yang kita nak buat je duduk situ, bukan duduk di atas benda yang kita nak buat tu lagu mana ni. Duduk di atas hati kita nak terima ke tak. Hak ni adalah ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita buat. Ku buat ni kerana Tuhan suruh. Kerana musmaya Tuhan suruh.
Kena musmayah tak kau tu itu ni ada kau ni pula. Karena Tuhan suruh aku ni kuat aku ni. Ini dia kita dengan hukum Allah ni kita kena turut secara mutatuli. Tak sedar kaji lah. Kena mau kena puasa, kena mau kena sembahyang, kena mau kena sedekah. Kena turut ulang-ulang. Tuhan kata lagu mana lagu tu. Itulah masuk dalam arti kebajikan. Dalam arti al-birra. Kebajikan ni amal yang apa ni yang baik. Dalam satu hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan ada orang tanya Nabi, mal iman, apa iman ya Rasulullah? Iman itu apa? Nabi membaca ayat ni, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq. Iman ni bukan duk di paling kanan paling kiri ni. Nabi baca ayat ni hingga habislah. Pada ni bertanya lagi kata Abu Dzar. 2-3 kali nak tanya sehingga seolah-olahnya dia ni tak puas hati. Nak tanya email tapi dia orang cara paling. Lalu tu Nabi pun bersabda dengan katanya, orang mukmin ni apabila dia buat hasanah, dia buat kebaikan, hati dia ni rasa kasih nak. Itu orang mukmin rasa nak. Terima dia, hati dia terima. Tapi apabila dia ni buat kesalahan, buat kejahatan, hati dia ni rasa tak ampuh, rasa benci, rasa nak murid ke atas perbuatan dia. Ni orang panggil orang mukmin sungguh. Kerana dia duk rasa kata ini adalah suruhan Tuhan. Dia buat kerana Tuhan suruh, bukan kerana yang lain. Satu, ini kebajikan iaitu orang yang buat kerana Allah. Beriman dengan Allah. Tuhan suruh lagu dia buat lagu tu. Tak ada lah halih, tak ada wahwis sikit empuk. Dia nak menggunakan tolong orang susah. Tuhan suruh. Tuhan suruh. Aku buat kerana Tuhan suruh. Dan juga orang yang dapat kebajikan ni, wal yaumil akhir. Orang yang beriman dengan hari kemudian, hari akhirat. Dia beriman juga. Apabila dia beriman, maka dia jadilah seorang yang amal kebajikan dia tu ada timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Dan beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab hak dulu-dulu hingga kepada kitab Al-Quran. Ni hak sungguh ni. Lalu tu kita royak pada awal lagi tadi kata ayat ni kemocok agama. Rukun iman di sini. Kalau tak ada rukun iman ni, tak jadilah kita segala-gala yang mari daripada rukun iman ni. Apabila percaya kepada Allah, percaya kepada hari balasan, hari akhirat, percaya kepada malaikat tanda, percaya kepada kitab ajaran semua tu dan rasul-rasul, maka jadilah kemah iman seseorang. Di samping itu juga wa atal mala ala hubbihi, dan dia membelanjakan harta ketika mana dia ni cinta kasih pada harta. Afdalus sadaqah. Afdalus sadaqah, Nabi kata seafdal sedekah itu apabila dia fi halati sahihin. Apabila dia ketika mana dia segar dengan takut kata dia ni nak susah. Itu afdal sedekah. Jadi harta hak tu dia ni dia duk kasih, duk sayang, dia bagi kat orang. Ni maknanya orang yang beriman semua ni. Aku ni tak ada dah ada banyak ni kalau bui susah lah aku, tak ada harta. Ini dia kasih ni tak bui. Tapi dia bui juga. Ni orang yang beriman sungguh. La yanal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Dalam satu ayat Tuhan kata mung tidak akan dapat pahala yang sempurna ketika kamu belanja hak mu itu ketika mu duk kasih duk sayang ke dia. Jadi biasanya kita apabila kita sayang kepada harta ni, kita tak nak lah aku kedai mohon ni habis lah aku nak makan hak kau lagi, kerana ia tak mari daripada keyakinan. Iman tu tak teguh mana. Sebab tu kita ada hari ni kita rasa kita sendirilah, tak usah tengok orang lain, rasa kita sendiri. Takat ni dah aku iman ku dia tak tak kuat lagi, tak tegak lagi. Kenapa bila nak belanja harta kita ni nak pilih wihak
gorak-gorak, hak udah-udah, hak sikit-sikit nak wi kepada ke orang lain. Jadi dia kata wi harta ni ketika kita nak sayang, nak kasih ke dia. Kepada siapa? Zawil qurban wa zawil qurban, pada orang yang jadi waris dengan dia. Jadi sedekah ni kita ingat mana? Sedekah yang paling sempurna, yang molek, iaitu kita sedekah kepada orang hak jadi waris dengan kita, dengan anak kita, dengan adik-beradik kita hak dekat kali. Ya boleh dua, Nabi kata boleh satu silaturahim dan boleh kasih sayang. Ni Nabi hak dekat sedekah ni, sedekah jauh-jauh hak dekat dengan kita dulu. Wal yatama, dan harta ni dia beri kepada anak-anak yatim hak tak ada mak pak mati kecil lagi tu. Wal masakin wa ibnas sabil, dan dia beri kepada orang-orang miskin dan ada orang-orang dalam perjalanan hak utuh. Ibnas sabil ni jauh utuh, lepas tu tak ada bekal nak kelik, maka dia minta kita beri lah. Tapi masalahnya dia mau minta kita, dia mau tipu. Tu jadi masalah. Itu pun kita baru ni lah. Dia mau jawab kata nak kelik di ayu tiang, pakai beri lah, buat kita ni duit. Apa mau hidup tipu, kita nak kelik tak cari makan kita. Mari pak kita, lepas tu pergi sejik lain pula. Duk musim kat ni lah. Jadi banyak perkara ni. Ni dalam ayat Quran ni suruh beri kepada orang putus bekalan di dalam perjalanan wa nasabi. Tapi kalau kena duk tipu lagu tu, tak ada pedah lah kita dah berinya. Wasailin, dan orang hak minta kita. Yo ni perlu benar minta kita. Ni maksud dalam hak minta sedekah ni. Asal ini mana minta mu mu kena tolong ku sekali ni, kita kena beri harta kita kepada dia. Wa fir riqab, dan juga ning rekod ni hamba lah ni, tak ada hamba tapi ada tebusan. Kalau demo ni kena ikat, misalnya demo perlu pada harta untuk nak ditebuh jadi orang tawan ni, maka kita kena bui harta kita. Itulah keratan yang pertama dalam ayat yang ke-177. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita boleh faham, walaupun tak semua kita faham bahawa agama kita ni bina di atas iman dan juga bina di atas syariah. Apabila dah dua-dua ni sempurna, maka jadilah kita ni orang Islam yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.